Polis mengesahkan menahan 19 individu termasuk penceramah bebas Zamri Vinod dan aktivis Tamim Dahari Abdul Razak berhampiran kompleks membeli belah Sogo malam tadi. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Masus berkata pihaknya menerima 131 laporan polis berhubung perhimpunan itu. Kita telah menjalankan tangkapan dan kita telah menangkap 19 lelaki, 4 perempuan. Termasuklah subjek bernama Zamri dan saya mengesahkan tangkapan itu dan juga subjek yang bernama Tamim Dahari. Beliau berkata Zamri dan Tamim akan direman hari ini. Siasatan ke atas mereka dijalankan mengikut Akta Hasutan dan Akta Komunikasi Multimedia 1998. 17 lagi dibebaskan dengan jaminan dan kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 105 Kanun Tata Cara Jenayah bagi tindakan pencegahan atas pembabitkan dengan perhimpunan.